Jom, marilah kita selesaikan masalah lukisan berskala bersama. Video ini akan tunjukkan cara mencari jarak sebenar antara dua lokasi pada peta dengan skala peta yang diberi. Diberi jarak antara P dan Q pada suatu peta ialah 8.5 cm. Dan skala peta ialah 5 cm kepada 112 km. Hitung jarak antara P dan Q. Skala merupakan satu nisbah. Dalam soalan ini, ialah nisbah ukuran peta kepada ukuran jarak sebenar. Katakan X ialah jarak sebenar antara P dan Q. Kita samakan skala peta dengan nisbah 8.5 cm kepada X. Dengan pendaraban silang, kita dapat X ialah 190.4 km. Oleh sebab skala ialah satu nisbah, kita juga boleh gunakan kaedah unitari yang dipelajari di tingkatan 1 dalam penyelesaian ini. Kita mula dengan mencari jarak sebenar yang diwakili oleh 1 cm pada peta. Kemudian, hitung jarak sebenar bagi 8.5 cm. Kita dapati 1 cm mewakili 22.4 km. Jadi, darab dengan 8.5 cm, jarak sebenar antara P dan Q ialah 190.4 km. Semasa menyelesaikan soalan, ada beberapa poin yang kita perlu memerhatikan. Terutamanya unit skala. Kita perlu pastikan unit sepadan adalah sama. Seperti semasa mencari jarak sebenar. Jika skala yang diberi ialah 1 cm kepada 20 km, jarak sebenar yang dihitungkan mestilah dalam unit kilometer sebelum boleh ditukarkan kepada unit yang dikehendaki. Sama juga bagi mencari jarak sebenar bagi 5 mm, kita perlu tukarkan 5 mm kepada unit sentimeter dahulu. Bagi skala yang tidak diberi unit, unit pada kedua-dua belah nisbah adalah dianggapkan sama unit. Contohnya, skala peta yang diberi ialah 1 kepada 10,000, skala itu boleh dikatakan 1 cm kepada 10,000 cm dan boleh ditukarkan kepada 1 cm kepada 0.1 km. Dengan mengambil kira poin-poin penting ini bersama jalan kerja yang jelas, murid-murid pasti dapat menguntung markah soalan dengan mudah.